walaupun malas, letih dan sebagainya, korang ada rasa nak lari. Hai runners, Nas dah siap lari 5km untuk Ramadan yang hari ke-23. So sekarang ni kan bagi Nas dah jumpa rentak. Memang susah kalau nak lari pada bulan Ramadan ni, kalau yang mana baru-baru nak mula berlari. Okey, kalau korang kan terfikir, Nas, abang nak berlari, macam mana nak lari dengan konsisten? Jawapannya adalah korang boleh try pergi dekat tempat yang ramai orang berlari. Contohlah kan tempat rekreasi yang memang ramai orang jogging, waktu malam pun masih lagi ada orang. Dekat situlah korang boleh ada vibe untuk korang berlari walaupun ketika itu korang malas, korang letih ataupun sebagainya. Okey, pergi tempat orang ramai berlari walaupun malas, letih dan sebagainya, korang ada rasa nak lari tu walaupun pendek saja dan slow saja. Okey, so jangan lupa berlari, tetap berlari walaupun malas.